Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahra Uhaila binti Muhammad Idris dari Sekolah Kebangsaan Permatang Raja. Kod sekolah ABA 6057. Hai dan salam sejahtera rakan-rakan semua. Pernah tak kawan-kawan dengar nama Ferdinand Magellan, pelayar hebat dari barat yang dikatakan orang pertama yang mengelilingi dunia? Tetapi, tahukah kawan-kawan, ada seorang pahlawan Melayu yang jauh lebih hebat dan mungkin orang pertama yang benar-benar melengkapi pelayaran mengelilingi dunia itu. Nama beliau ialah Panglima Awang. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat mengujakan bertajuk Panglima Awang Pemusnah Armada Terhebat Eropah. Karya penulisan Zain Al-Juhail. Buku ini bukan sekadar cerita dongeng, tetapi ia membawa kita mengembara ke zaman kehebatan Empayar Melayu. Buku ini mengisahkan tentang Enrique de Malacca atau lebih baik dikenali sebagai Panglima Awang. Beliau asalnya ditawan jatuhnya Melaka pada tahun 1511. Kemudian dibawa berlayar oleh Magellan ke Eropah dan seterusnya ke seluruh dunia. Apa yang menarik dalam buku ini? Kecekapan luar biasa. Panglima Awang bukan sekadar hamba atau penterjemah, tetapi ia pakar ilmu pelayaran dan pembuat peta yang sangat mahir. Tanpa beliau, mungkin armada Eropah tersesat di tengah lautan. Keberanian. Walaupun berada di negara asing, Panglima Awang tidak pernah hilang jati diri. Beliau tetap kental, bijak mengatur strategi dan sentiasa mencari jalan untuk kembali ke tanah airnya. Aksi di lautan. Penulis menggambarkan betapa hebatnya Panglima Awang dalam pertempuran. Beliau mungkin membuktikan bahawa orang Melayu pada waktu itu sudah mempunyai teknologi kapal dan ilmu peperangan yang setanding dengan kuasa besar dunia. Kawan-kawan, daripada kisah Panglima Awang ini, ada 3 besar yang saya pelajari. Pertama, jangan rendah hati. Walaupun kita nampak kecil, kalau kita ada ilmu dan kemahiran, orang luar akan hormat pada kita. Panglima Awang dihormati kerana ilmunya, bukan kerana pangkatnya. Kedua, cintakan tanah air. Sejauh manapun kita berada, jangan lupakan asal-usul kita. Semangat Panglima Awang untuk kembali ke Nusantara sangat menyentuh hati saya. Ketiga, membaca itu kuasa. Kalau saya tidak membaca buku ini, saya mungkin percaya bulat-bulat sejarah luar sahaja. Dengan membaca, kita tahu kebenaran tentang kehebatan bangsa diri sendiri. Sebagai kesimpulan, buku Panglima Awang ini sangat wajib dibaca oleh semua murid. Bahasanya mudah difaham. Ceritanya penuh aksi dan yang paling penting, ia membuatkan kita rasa bangga jadi anak Malaysia. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah pesanan ini. Bangsa yang membaca, bangsa adalah bangsa yang berjaya. Mari kita jadi pahlawan di zaman moden ini dengan
senjata, ilmu dan buku di tangan. Sekian, terima kasih.